semua, anda bersama saya, Haja Sabrina, wartawan TVPSSD Pujus. Membaca Jabatan Ilmu, buku dibaca, minda berilmu. Hari ini berlangsungnya majlis peluncuran program Dekat Membaca Kebangsaan program Nilam dan di Pujus TV. Membaca dalam diri kamu demi untuk meningkatkan ilmu. Ucapan perasmian telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar. Majlis diteruskan dengan simbolik perasmian sebagai tanda bermulanya program galakan membaca secara rasmi. Kemudian bahan bacaan telah disampaikan kepada guru kelas untuk diagihkan kepada murid-murid. Buku itu kawan setia, membaca itu amalan mulia. Semoga kita berjumpa lagi. Bye semua.